Ya Allah. Kita ada sedikit masalah. Tak nampak. So sekarang pukul dalam pukul 12 lebih. Kita akan gerak ke Bromo. So macam ni lah kita hidup, bajet-bajet kan, isi air dalam botol. Ni adalah permulaan vlog kita hari yang kedua. Sebab dah masuk 31 hari bulan Mei. Pasang penutup merah kat sini. Saya janjikan korang dapat view yang menarik hari ni. Okay? Kau ada nak isi air? Mana yang kau isinya? Dalam beg aku dah. On cam. Tengok sini dua-dua. Ada lagi seorang yang menyelip warna hijau. This is us before Bromo. Kita sedang menunggu supir yang kedua. Kereta kita yang seterusnya. Dah rasa sejuk. Warna hitam. Saya beli saya hitam. Saya beli saya hitam. Saya beli saya hitam. Ya, Brian. Oh ya. Kali ini yang menemani trip selama perjalanan. Halo guys. Senternya saya maju. Oke. Boleh macam ni kan? Boleh. Saya mau sikit aja. Pukul berapa? Kedua. 2. Cuaca yang cerah dan happy selalu. Amin. Berdoa dia Malang. Kita punya estimation waktu 90 sampai 120 menit. Guys, dia macam pelik sikit lah. Jadi masa sepanjang dalam flight tu, tak ada benda yang aku kita nak berdesin. sekarang masuk ke rest area. Kita ada sedikit masalah, tapi kita di sebalik masalah Kita chill. Allah hadirkan keindahan bersama. Sekejap Guys, macet. Jadi kita harus berjalan kurang lebih 15 minit katanya. Ini cantik. Tapi sejuk sikit perut menggigil. Ada je gojek-gojek tapi kita nak order makan dan air jap. Oh, handsome. Apa sedapnya? First time minum air panas, tak rasa panas. Sejuk-sejuk dapat makan yang berkuah. Macam nak tidur tau. Dah sejuk. Guys, kita lagi di Bromo guys. Inilah Bromo yang semua orang FOMO. Jadi kita dah sampai sini. Worth it. Bawah tu kita akan turun sebentar lagi. Jadi kalian tunggu. Kalian. Sebenarnya nampak asap tau, tapi dalam kamera macam tak apa-apa nampak. Dia bayar awak berapa? 500,000. Oke bang. Dia FOMO. Perasaan awak? Apa perasaan awak? Perasaan saya, tengok view sikit. Tak payahlah kau je. Nama saya Nama Akak? Yasmin. Akak? Okay, saya yang booking. Siapa? Saya. Saya. Oh, Sunarsi. Sunarsi. Salah. Suryati. Suryati. Betul kan sudah itu? bukan juga. Satu-satu. Kasih ni kau bayar. Okay, kita akan menuju ke kaki gunung. Sangat sejuk. Ya Allah, lighting dia. Korang tak percaya dah sampai sini. Terima kasih kepada semua yang menjayakan, menjayakan dan yang approve cuti. Apa yang belum pergi kena pergi. Tak adalah first and last pun. Boleh je nak repeat. Orang pupuk mengah, tapi cuaca dia sejuk, dingin. Akhirnya setelah 2 kilo jalan kita sampai. Ya. Ini sampean Makeup cair. Minyak tak mandi. Bidadari.
Sebabkan cuaca dia, air pun jadi sejuk lah. Kerana muatan terlebih. Okay. Silau je. Happy sangat. Luka yang tak berdarah, guys. Kita nak pergi Kawah Bromo. Kita ada di Kawah Bromo, guys. Oke, ini saya habis naik. Kita korbankan duit demi keindahan. Tapi disebabkan kalau jarang datang, patut cuba. Memang patut cuba. Cantik macam kat Sabah. Kita sudah sampai di Kawah Bromo. Minta maaf sangat, kita orang cheat code. Kita orang cheat code guna kuda sebab cheat code guna perjalanan kita lama lagi. Kalau esok balik Malaysia tak apa. Esok banyak lagi. Jadi kita simpan kaki untuk masa depan. Okay, jom kita naik. Okay guys, gunung ini suci. Jangan dinodai dengan sampah anda. Dengan anda sampah. Jadi kita tak boleh dekat sini lah. Apa langkah. Sebab berapa langkah ni. Nasib baiklah dalam ni pakai baju. Ni balik Malaysia 3 bulan tak exercise. Kaki nak guna lama. Ni siapa yang bertanya naik tangga tu untuk apa? Saya finally jumpa diorang. Tanya Takifah, anda menunjukkan stamina yang terbaik. Macam togat lah kau. Dengan rasa heartbeat. Sampai tu saya tanya dalam tu dia adalah gunung berapi, saya rasa. Kawah. Rasa memang. Memang apa tu? Kawah yang macam kat Gunung Pulai. So itu saja dalam Nampak batu sangat tak nak batu. Kita orang kat atas ni untuk beberapa minit saja. Lepas tu kita orang akan turun dan akan makan. It's okay. Biasanya orang beli bunga Edelweiss tu, dia orang akan campak kat sini. Kepercayaan dia orang macam kalau dia orang nak buat wish tu, dia sama macam konsep main duit shilling tu. Jadi dia sama juga kat sini. Okay, beli bunga tu kalau dia lambang apa tu? Cinta abadi. Macam tu. Jadi korang campak kat situ, mungkin cinta korang akan kekal selamanya. Kita dah on the way turun. Tak sampai sejam pun kita orang naik. Yelah sebab naik kuda kan. Sebab kita punya fotografer tu cakap biasanya kalau nak naik apa jalan semua tu ambil masa dalam 1 jam setengah. Ikut stamina lah. Tapi sebabkan kita orang stamina tak berapa, kita naik kuda tu pun mengah-mengah juga. So tak sampai sejam sebab kita nak cepat. Jadi sekarang cuaca dia dah hangat. Hangat tapi masih berangin. Masih boleh diterima lah. Okay, kita teruskan perjuangan. Tu perjalanan tu kita nak kena pergi sana tau. Nampak tak? Jeep-jeep tu banyak kat sana. Sepatutnya jalan kaki ke sana. Tapi kita orang pilih untuk naik kuda. Dan sangat berbaloi. Untuk first time, naik je lah kuda. Look at the view guys. Sambil naik kuda, layan view. Dia hilang rasa penat. Dah turun hilang rasa penat. Orang Malaysia kirim magnet peti ais. Aisyah tahu Aisyah? Tahu. Siapa namanya? Dia anaknya itu kan? Ada anak tu. Lagi di pantai. Pasir berbisik. Bisikan doaku dalam butiran tasbih. Pasir berbisik ni tak boleh buka mata sangat. Melainkan korang pakai yang untuk hiking tu. Sebabkan saya pakai contact lens, jadi saya tak boleh buka. Sebab tadi dah ada masuk sikit. Mulut pun dah ada pasir masuk sikit-sikit. So kita enjoy je lah. Kita makan aiskrim di apa namanya? Bukit Teletubbies. Ada crunchy. Tidak ni tekak. Ini Jeju. Dengan dia punya
Muffler, nasib baik tak muffler JDT. Okay, after Bromo. After Bromo? Excuse me, after Bromo. Aku rasa after Bromo aku tu, after Bromo aku dah ada dah yang aku mengah-mengah tu. Aku dah. Dah sudah kat aku kat handphone aku. Ni ada kan video kamera. Okay guys, so sekarang kita dah dalam perjalanan untuk pulang ke apa nama? Jeep base. Jeep macam tu lah. Yang bawah lah maksudnya. Kita dah turun nak pergi ke luar daripada Bromo. Jadi itu sahaja untuk pendakian Bromo. Mendaki. Siap buka pintu ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Video kamu akan diviralkan. Oke, jangan lupa pergi dari sini ya. Maaf juga kalau ada. Iya, sama dengan abang Budi. Iya, maaf kalau ada terkurang. Kalau ada masalah. Ya. Semua masalah sudah beri maaf. Kalau ada masalah mungkin akan buat lagi. Mantap. Nampaknya kita tak pergi kafe kat Bromo sebab kabus. Jadi kita makan dekat ada warung bakul. Isiannya cuma pakai tahu sama telur bumbu balado. Oh. Bukannya dari Bali loh, Pak. Sebab lepas ni kita orang akan terus ke Jogja. Ambil masa dalam 5 ke 6 jam. Jadi kalau nak tahan tu agak lama. Betul tak makan lagi? Tak nak. So kita makan sekarang. Okay, kita orang berhenti kat R&R. R&R apa tak tahu sebab nak kencing. Tak, sebab nak pergi Indomaret. Indomaret dia kiri kanan depan belakang atas bawah semua ada. Menuju Jogja, kita orang singgah jap. Apa yang ada, apa yang menarik. Ni hotel yang kedua, kita akan duduk sampai habis. Comel lah, comel. Boleh lah.